Buruk je baju tu. Macam kain buruk ke apa? Apa-apa. Cuba tengok sikit. Kau tahu. Dah lah susah. Cakap kat orang pula. Aku dia suka hati kau je Tak suka kau. Kisahlah aku. Aduh, lembab betul lah kau ni. Tulis nama aku salah macam mana? Alah kau pun sama teruk dengan aku. Asyik suruh aku buat ni, buat tu. Kau ingat kau bagus sangat Kawan-kawan, kita semua ada perasaan. Tak salah nak gurau, tapi biarlah berpada. Janganlah sampai kita menyakiti hati orang lain. Betul tu. Kata-kata dapat melukakan hati orang. Jadi, kita kena gunakan bahasa yang santai dan penuh hormat. Aku ingat aku cakap tadi kau tak terasa. Aku minta maaf Tak lama dah. Korang, aku pun nak minta maaf juga sebab aku bising tadi. Tak apa. Tak apalah Mariam. Diorang maafkan. Okey, kami pun. Sama. Kau macam ni bagus.